Proton Iris 2026 hadir sebagai hatchback moden yang terus menawarkan gabungan reka bentuk bergaya prestasi cekap dan teknologi terkini untuk memenuhi keperluan pemandu Malaysia. Model ini membawa penambahbaikan pada bahagian luaran dalaman serta ciri keselamatan bagi memastikan pengalaman pemanduan lebih selesa dan menyeronokkan. Dengan saiz yang kompak, Proton Iris 2026 sangat sesuai digunakan di kawasan bandar yang sibuk namun masih mampu memberikan keselesaan ketika melakukan perjalanan jauh bersama keluarga atau rakan. Dari segi reka bentuk luaran, Proton Iris 2026 tampil lebih segar dengan lampu hadapan LED yang lebih tajam serta grill hadapan baharu yang memberikan penampilan lebih sporty dan premium. Garisan badan yang aerodinamik membantu meningkatkan kestabilan ketika memandu di lebuh raya, manakala rim aloi rekaan terkini menambahkan lagi imej moden. Bahagian belakang turut menerima lampu LED dengan reka bentuk yang lebih kemas, menjadikan keseluruhan penampilan Iris lebih menarik dan bergaya. Apabila memasuki ruang dalaman Proton Iris 2026, suasana kabin terasa lebih moden dan berkualiti. Papan pemuka direka dengan susun atur yang kemas serta mudah digunakan. Skrin infotainment bersaiz besar menyokong Apple CarPlay dan Android Auto bagi memudahkan akses kepada navigasi muzik dan panggilan telefon. Tempat duduk direka secara ergonomik untuk memberikan keselesaan sepanjang perjalanan. Ruang kepala dan ruang kaki yang mencukupi menjadikan setiap penumpang berasa lebih selesa walaupun dalam perjalanan yang panjang. Dari aspek prestasi, Proton Iris 2026 dijangka menggunakan enjin yang lebih cekap dengan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Enjin ini memberikan pecutan yang lancar untuk pemanduan harian di bandar serta prestasi yang meyakinkan di lebuh raya. Transmisi automatik moden memastikan pertukaran gear lebih halus dan responsif. Sistem suspensi yang telah ditambah baik membantu menyerap hentakan dengan lebih berkesan, sekaligus memberikan pengalaman pemanduan yang stabil dan selesa dalam pelbagai keadaan jalan. Keselamatan turut menjadi keutamaan dalam Proton Iris 2026. Hatchback ini dijangka dilengkapi dengan sistem brek anti kunci, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman, bantuan mula mendaki serta beberapa beg udara bagi melindungi pemandu dan penumpang. Selain itu, ciri bantuan pemandu seperti kamera undur, sensor parkir, amaran pelanggaran hadapan dan bantuan kekal lorong menjadikan pemanduan lebih yakin dan selamat. Dari segi kemudahan, Proton Iris 2026 menawarkan pelbagai ciri moden seperti sistem kemasukan tanpa kunci, butang mula enjin, port USB, pengecas tanpa wayar bagi varian tertentu serta sistem penghawa dingin yang cekap. Ruang simpanan dalam kabin direka dengan praktikal manakala ruang bak belakang cukup luas untuk membawa barangan harian atau bagasi ketika bercuti. Secara keseluruhannya, Proton Iris 2026 merupakan hatchback yang menawarkan reka bentuk moden, prestasi cekap, teknologi pintar dan tahap keselamatan yang tinggi. Ia sesuai untuk golongan muda, keluarga kecil dan sesiapa sahaja yang mencari kereta kompak yang praktikal serta menjimatkan kos pemilikan. Adakah Proton Iris 2026 ini mampu menjadi hatchback pilihan utama rakyat Malaysia pada tahun 2026? Jika anda menikmati video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang like dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan supaya anda tidak terlepas video otomotif terbaru pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton.